Keluar duit, apa-apa saja yang berkait dengan anak saya, kalau pasal keluar duit macam memang liat sikit lah. Kalau yang belah saya, tang kahwin semua sunnah kan. Tang kahwin sunnah, tanggungjawab punah. Tidak membayar nafkah anak secukupnya selepas bercerai tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang ayah, terutamanya anak masih berada dalam jagaan ibu. Situasi ini menyebabkan bekas isteri mengalami kesukaran untuk membela nasib anak-anak yang ditinggalkan, sedangkan bekas suami bebas berkahwin baru dan memulakan kehidupan baru tanpa mempedulikan nasib anak-anak daripada bekas isteri. Memberi nafkah bukan sekadar memberi dengan jumlah sesuka hati, tetapi nafkah yang diberikan haruslah berpadanan dengan tahap ekonomi semasa. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti TV akan menyenaraikan 9 selebriti yang terpalit dengan isu pembayaran nafkah anak selepas bercerai. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. 9. Adam Shah dan Fatin Afifah. Hak berjumpa dengan hak bermalam. I think it's not fair for you to ambil hak time happy-happy. You nak hak yang berhappy-happy pergi genting tu je. Macam I yang kena susah payah bayar sekolah, beli baju, dia nak macam buku tambahan semua, I yang kena satu. So I think it's not fair. Macam like if you want that, bagilah kerjasama. Pada bulan Jun 2024, pelakon Fatin Afifah yang juga bekas isteri Adam Shah memfailkan permohonan untuk menaikkan nafkah untuk anak perempuan mereka, Ivy Hera, sebanyak 6 kali ganda. Adam Shah berkata sebelum ini dia memberi nafkah sebanyak RM500, namun bekas isterinya Fatin Afifah meminta supaya menaikkannya kepada RM3,000 sebulan. Fatin memberitahu Adam tidak culas membayar nafkah anak, cuma enggan menjelaskan yuran persekolahan anak bernilai RM3,000. Fatin juga merasakan tidak adil jika suaminya Alif Awang yang terpaksa menanggung yuran persekolahan anak perempuannya. Pada bulan Oktober 2024, Fatin Afifah sekali lagi meminta Adam Shah untuk membayar RM1,000 bagi perbelanjaan sekolah anak-anak. Dan sekali lagi Adam Shah enggan berbuat demikian kerana sudah menjadi kes mahkamah dan akan membayarnya selepas mendapat keputusan. Walau bagaimanapun, Fatin bersyukur kerana suaminya sanggup membayar wang persekolahan anaknya kerana sesi persekolahan hampir bermula. 8. Raja Azura dan Azmin Osman. Ada budak yang dalam kes kat engku tu. Cakap ada terdesak sangat ke itu. Selama belas tahun dia tinggalkan anak-anak dia masuk tu sekolah rendah lagi sampai masuk universiti. Ini mak dia lah, bukan mak mentua, bukan mak tiri. Ini mak yang sentiasa berdamping dia daripada dia berlaki sampai dia tak ada laki, sampai dah berpisah, sampai naik kod turun kod mahkamah pun semua aku ni yang ada. Kalau kau nak tahu surga ke, kau tak nak tahu macam mana dia mencari duit siang malam daripada subuh mencari duit nak membesarkan nak sampai habis belajar universiti tau. Kau tahu tak, kalau kau nak tahu, kalau aku dekat dengan kau, aku kenal kau ni Zain, aku buka kasut ni, aku salat tu naik kasut aku kat muka kau, baru kau nampak surga. Kau tahu nampak, baru kau nampak surga mak kau. Pada bulan September 2025, pelakon, pengacara dan penyanyi Raja Azura memfailkan permohonan untuk mendapatkan kebenaran pelaksanaan penghakiman berkaitan nafkah 3 anaknya daripada bekas suami, iaitu Azmin Osman. Menurut Raja Azura, bekas suaminya itu didakwa culas membayar nafkah mengikut perintah mahkamah sejak 15 tahun yang lalu. Katanya dia tiada niat untuk mencari perbalahan, sebaliknya hanya ingin memastikan anak-anak mendapat hak yang sudah lama dilupakan. Menurutnya, dia mendapat kekuatan daripada 3 anaknya yang menyokong penuh dengan tindakan tersebut. Malah sejak bercerai, dia juga tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan bekas suami, sehinggakan dia terpaksa menipu anak-anak bahawa bapa mereka berada di hutan dan tidak boleh dihubungi apabila anak-anak bertanyakan di mana bapa mereka. Raja Azura mengakui lebih 1 dekad menggalas peranan sebagai ibu tunggal adalah fasa yang mencabar buat dirinya. Apatah lagi dia tidak dibantu walau 1 sen oleh bekas suami yang hilang tanpa kabar berita. Walau bagaimanapun, permohonan tuntutan nafkah ditangguhkan ke 3 Disember 2025 kerana Azmin enggan memberikan kerjasama dan tidak mahu menerima notis mahkamah. Untuk rekod, Raja Azura dan Azmin Osman mendirikan rumah tangga pada tahun 2001 dan bercerai pada 28 September 2010. Hasil perkahwinan itu mereka dikurniakan 3 orang anak, iaitu Megat Muhammad Razik, Megat Luqman dan puteri Mia Maizura. 7. Bigo dan Linda Hashim. Dia dah kali ketiga dah. Saya ni dah bertahun bersabar. Setakat nak bersabar dalam beberapa bulan kat sini macam okey je. Saya tak adalah nak ber-emosi ke apa ke, tak ada. Sebab saya tahu proses dia macam mana. Saya pun dah refer dengan lawyer saya.
Pada bulan Julai 2025, pelakon Linda Hashim membidas bekas suaminya, Bigo, yang mengeluarkan kenyataan menyalahkan dirinya melalui media sosial. Linda berkata Bigo mendakwa memberikan nafkah kepada anak-anak tetapi jumlahnya tidak mencukupi. Bigo dikatakan memberikan RM500 paling banyak dan kadang-kadang cuma RM300 saja untuk perbelanjaan 3 orang anak perempuan mereka. Belanja persekolahan harian anak memang ditanggung sepenuhnya oleh Linda. Kos pengasuh dan rawatan klinik anak kesemuanya juga ditanggung oleh Linda. Duit RM500 yang diberikan hanya cukup untuk membeli susu dan menanggung makan minum selama seminggu. Terdahulu Bigo menerusi media sosialnya memberikan jawapan terhadap hantaran Linda, antaranya berkenaan nafkah yang didakwa diberikan setiap bulan. Walau bagaimanapun, Bigo mendakwa tidak mendapat nafkah batin sebagai suami, mempertikai tindakan Linda keluar rumah tanpa izin sejak 9 bulan lalu dan kesukaran berkomunikasi dengan Linda akibat disekat di semua medium kecuali Facebook. Linda menjawab dengan berkata 9 bulan dia meninggalkan Bigo tidak setara dengan perbuatan curang Bigo sejak dia 3 bulan mengandung anak pertama. Pasangan ini mendirikan rumah tangga pada bulan Jun 2013 dan dikurniakan 3 anak perempuan iaitu Jelita Clarissa, Anggun Cassandra dan Indah Camelia. 6. Lufia Omar dan Dr. Hafiz. Tuntutan itu adalah permintaan saya beberapa sebab, dan salah satunya sebab saya pun dengan anak nak meneruskan kehidupan dan sekarang ni segala kos adalah tinggi dan saya pun perlu merancang untuk hidup kami lah. Pada bulan November 2022, pelakon dan penyanyi Lufia Omar mendedahkan bahawa kes tuntutan nafkah anaknya terhadap bekas suaminya, Dr. Cik Muhammad Hafiz, sejak tahun 2020 telah ditutup oleh pihak Mahkamah Syariah sejak Mac 2022. Lufia berkata lebih menyedihkan apabila perkara itu berlaku atas kesilapan peguam yang mewakilinya apabila tidak muncul di mahkamah untuk perbicaraan. Lufia berkata, sebagai ibu tunggal, dia tidak menyangka menjadi bangsa aniaya peguam sendiri. Dalam pada itu, Lufia mendakwa bekas suaminya juga memandang ringan isu berkaitan nafkah anak mereka. Malah Dr. Hafiz didakwa memasukkan nafkah mengikut kehendaknya di antara RM300 hingga RM500 di mana jumlah tersebut tidak lagi relevan untuk nafkah anak pada masa kini dan kadang-kadang suaminya culas. Sementara itu, Lufia memberitahu dia sudah melantik peguam baru yang lebih berkaliber bagi memperjuangkan hak anaknya di mahkamah. Lufia memfailkan tuntutan muta'ah bernilai RM1 juta terhadap bekas suaminya di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 2 Mac 2023 demi mempertahankan maruah diri dan hak anaknya. Disebabkan gagal bekerjasama secara baik di luar mahkamah, Lufia nekat menuntut di muka pengadilan. Untuk rekod, Lufia dan Dr. Cik Hafiz mendirikan rumah tangga pada 26 November 2016 namun bercerai pada 17 Jun 2020. Mereka dikurniakan seorang anak perempuan bernama Lana Haura yang kini berusia 8 tahun. 5. Eli Mazlin dan Azmi Hatta. Kadang-kadang kalau kita tak keluar, orang tak tahu. Yelah, kita kena sedia maklum sebab kita hidup dalam masyarakat ni. Kalau benda tu tak diperjelaskan, benda tu akan jadi macam-macam isu. Jadi Kak Lina percaya, Kak Lina rasa itu adalah langkah yang bijak. Sekarang ni tak payah nak cerita pasal aib sangat. Kalau tak nak aib, diaibkan, jangan buat hal. Tajuk album. Isu nafkah antara penyanyi dan pengacara Eli Mazlin dan bekas suaminya pengarah Azmi Hatta berlanjutan selepas penceraian mereka pada tahun 2015 di mana mahkamah memerintahkan Azmi membayar RM1,500 sebulan untuk anak mereka Putri Sarah Sofia. Eli cuba meluahkan kekecewaan kerana Azmi didakwa gagal membayar nafkah dan pernah cuba memohon pengurangan nafkah kepada RM500 di mahkamah pada tahun 2017 yang ditolaknya. Mahkamah Rendah Syariah Sepang mengeluarkan perintah agar Azmi membayar nafkah bulanan sebanyak RM1,500 kepada Putri Sarah Sofia pada 12 Oktober 2016. Eli menyatakan rasa kecewanya pada Julai 2017 apabila Azmi didakwa meminta pengurangan nafkah anak daripada RM1,500 kepada RM500 dengan alasan tidak mampu. Tambah Eli, Azmi bukan sahaja culas dengan tanggungjawabnya sebagai seorang bapa tetapi sudah lama tidak menjenguk anak mereka. Permohonan pengurangan nafkah oleh Azmi ditolak oleh Eli yang menganggap alasan tersebut tidak masuk akal. Eli juga mencadangkan bekas suaminya supaya menjual motor Harley Davidson kesayangan supaya mampu membayar nafkah anak yang sudah lama tertunggak. Eli atau nama sebenarnya Sharifah Aida Mazlina Said Hanafi pernah bernikah dengan Azmi pada 9 November 2014 dan mereka bercerai pada 15 Oktober 2015 ketika Eli hamil 4 bulan. 4. Esi Mizal dan Shafni Zainuddin. Pada tahun 2008, permohonan bekas isteri pengacara Akademi Fantasia, Esi Mizal, agar satu perintah komitel untuk menghantar
Esi Mizal ke penjara berhubung kegagalannya menjelaskan tunggakan nafkah dua anak lelakinya sebanyak RM50,000 ditangguhkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah. Hakim membenarkan penangguhan setelah peguam syar'i yang mewakili Esi Mizal ingin memfailkan notis bantahan awal terhadap permohonan yang dikemukakan oleh Syafni Zainuddin. Syafni mengatakan dia mempunyai dua orang cahaya mata iaitu Muhammad Syafiq Iman dan Muhammad Syabil Iman hasil perkongsian hidup dengan Esi Mizal. Syafni dan Esi Mizal bagaimanapun telah bercerai talak satu pada 17 Oktober 2001 dan Mahkamah Rendah Syariah Kajang telah memerintahkan supaya Esi Mizal membayar nafkah anak-anak sebanyak RM2,000 sebulan sehingga kanak-kanak terbabit berusia 18 tahun. Esi Mizal bagaimanapun enggan, gagal atau cuai dan tidak mematuhi perintah mahkamah menjelaskan bayaran nafkah anak-anaknya sepenuhnya sejak Februari 2002. Berdasarkan perintah mahkamah, Esi Mizal mestilah menjelaskan bayaran nafkah tertunggak RM50,000 secara ansuran. Esi Mizal telah memfailkan permohonan ubah perintah pada 18 Mac 2003 dengan mengemukakan alasan dia mengalami masalah kewangan berikut syarikat Scope Productions Sdn Bhd telah menamatkan kontraknya sebagai pelakon dan dia telah berkahwin dengan isteri baharu iaitu Emilia Rosnaida. Pada bulan Januari 2014, Syafni telah menang tuntutan nafkah untuk anak-anak sebanyak RM1,400 sebulan. 3. Hafiz Roshdi dan Nurul Syuhada. Kalau sebelum ni Syuka ada maklumkan yang dia cuma bagi nafkah RM50 untuk seorang kan? Dia bagi 100 untuk seorang kan. Selepas tular benda tu, ada apa-apa respon daripada dia? sama je. Baru naik sikit, baru naik 200. Tapi dia setiap bulan dia memang bagi 200? Tak, baru culas masuk culas. Siapa yang Syu harapkan daripada Pada bulan Oktober 2023, bekas isteri kepada Hafiz Roshdi mendedahkan aktor itu culas membayar nafkah buat dua anak mereka. Nurul Syuhada Mat Syukri berkata, Hafiz hanya memberi wang nafkah sebanyak RM100 untuk setiap seorang anak mereka. Kata Syuhada lagi, ibu bapanya turut terpaksa mengeluarkan wang sendiri bagi membantunya membeli keperluan anak-anak. Jelasnya nafkah yang diberikan Hafiz itu tidak mencukupi, memandangkan kos persekolahan anak pertamanya saja mencecah sehingga RM1,000. Hafiz Roshdi bagaimanapun menafikan dakwaan bekas isterinya bahawa dia gagal membayar nafkah dua anak dan mendakwa itu merupakan fitnah yang menjijikkan. Kata Hafiz lagi, selepas bercerai dia belum pernah mengabaikan nafkah anak, cuma membayarnya mengikut kemampuan berikutan tiada tawaran berlakon. Tambahan pula, dia baru sahaja memulakan kerja sebagai penghantar barang. Untuk rekod, Syuhada dan Hafiz mendirikan rumah tangga pada 30 April 2016 dan dikurniakan dua orang cahaya mata iaitu Humairah dan Umar. Mereka sah bercerai pada 27 Julai 2023. 2. AB Abadi dan Norman Hakim. Yang ini antara saya dengan Norman. Tak perlu libatkan orang lain sebab orang lain tak ambil tahu pun. Dia tak nak tahu pun, dia tak peduli pun. Tak ada, dia tak nak bayar, dia tak nak bagi. Dia suruh tunggu. Saya tak nak, saya selagi hidup ni, saya nak minta juga. Saya nak minta ada je. Sekarang dah kaya kan? Sekarang dah kaya dah. Ada banyak kereta, banyak motor. Anak tak bagi apa-apa pun anak saya. Tak bagi pun apa-apa. Sekatul apa pun tak bagi. Pada bulan April 2025, pelakon dan usahawan AB Abadi menjelaskan dia sudah berdiam diri selama 17 tahun berhubung isu tuntutan wang nafkah 3 anaknya sejak bercerai dengan bekas suami Norman Hakim. Justru, AB mempersoalkan waktu yang sesuai untuk dirinya menyuarakan hal tersebut agar tidak dikecam ramai. AB menegaskan semua luahan tersebut bukan ingin membuka aib Norman, sebaliknya mendapatkan hak yang sepatutnya untuk 3 anaknya hasil perkahwinan mereka iaitu Danish, Dania dan Danisha. Sejak beberapa hari sebelum itu, AB dalam media sosialnya lantang bersuara tentang isu nafkah 3 anaknya dan mendakwa Norman mengabaikan tanggungjawab terhadap 3 anak mereka. AB berkata Norman cuma menanggung persekolahan anak-anak tetapi dia terpaksa menanggung makan pakai dan tempat tinggal anak-anak sejak 17 tahun yang lalu. Lebih memanaskan keadaan, AB turut mendakwa 3 anaknya tidak diajak untuk bercuti bersama bapa mereka. Jelasnya gaya hidup Norman juga dikategorikan sebagai golongan T20 berbanding dirinya yang dikatakan hanya B40, namun menegaskan tidak terbit rasa cemburu dalam hati. Semasa sama-sama hidup susah, AB dan Norman mengamalkan konsep berkongsi wang jika ingin bercuti bersama-sama. Tetapi sejak Norman sudah berada di tahap T20, AB tidak mampu untuk bercuti bersama. Malah Norman tidak pernah mengajak anak-anaknya bercuti bersama keluarga barunya dengan Meme Suhaiza. Norman turut membeli sports car
Manakala anaknya terpaksa menggunakan kereta berusia 20 tahun miliknya kerana Norman tidak mahu membelikan kereta untuk anaknya. Jadi anaknya terpaksa berhutang 9 tahun untuk membeli kereta lain kerana kereta lamanya sudah semakin rosak. AB turut memaklumkan tidak akan berbaik kembali dengan bekas suaminya Norman Hakim disebabkan sikap lepas tangan lelaki itu. Dalam pada masa yang sama, dia juga meluahkan kekesalan kerana membiarkan anak perempuannya Marissa Dania lari ke pangkuan Norman setiap kali dimarahi. 1. Rita Rudaini dan Aidil Zafwan. Nafkah tertunggak tu selama 2 tahun lebih. Selama daripada hari pertama dia keluar tinggalkan saya sampailah hari dia ceraikan saya. Lepas dia berkahwin, sampai sekarang dia tidak berjumpa dengan anak dan tidak call, tidak mesej. Adalah sebab baju raya tahun ni pun dia tak tanya. Dia tak ada tanya saya pasal baju raya anak, tak ada beli baju raya, tak ada nak bagi duit raya. Saya sebagai seorang ibu, saya rasa, ya Allah, saya rasa macam kenapalah anak saya diperlakukan macam ni sekali. Saya bukan nak minta simpati orang. Cuma siapa ada di tempat saya, bila anak kita dibuat orang macam tu, kita akan rasa sedih. Pelakon Rita Rudaini membuat tuntutan tunggakan nafkah terhadap suaminya Aidil Zafwan Abdul Razak yang dianggarkan berjumlah ratusan ribu ringgit. Rita membuat tuntutan untuk kesemua nafkah tertunggak sejak 4 tahun sebelum itu yang diabaikan oleh Aidil bagi menyara 2 anak lelaki mereka iaitu Irene Ryan Rizki dan Irit Kaka Arjuna. Rita juga menuntut sebanyak RM5,392 sebulan daripada Aidil sebagai nafkah merangkumi makan, minum, pengasuh dan juga lampin pakai buang. Pada bulan April 2014, dalam kegembiraan Aidil bergelar pengantin baru, kes tuntutan nafkah anak-anaknya bersama Rita Rudaini masih belum selesai. Aidil memberitahu dia hanya mampu memberi RM2,000 sebulan untuk menanggung anak-anak. Pada bulan April 2016, Mahkamah Tinggi Syariah memerintahkan Aidil membayar tunggakan nafkah RM68,530 kepada Rita Rudaini dan juga kos guaman Rita sepanjang prosiding perbicaraan itu dalam masa 45 hari. Akhirnya mahkamah telah memutuskan bahawa Aidil perlu membayar RM3,000 untuk perbelanjaan bulanan anak-anaknya. Apabila diminta respon daripada Rita Rudaini tentang jumlah RM3,000 itu, Rita memberitahu jumlah tersebut tidak mencukupi untuk membiayai 2 orang anak dalam ekonomi masa kini yang makin mencabar. Walau bagaimanapun, Rita berkata dia tidak menuntutnya di dunia tetapi dia akan menuntutnya di akhirat kelak. Apakah pendapat anda tentang 9 selebriti yang terlibat dengan kontroversi melibatkan nafkah anak-anak? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Punti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik.